Marcus Rashford ditawarkan dalam perpindahan Manu Kone daripada AS Roma ke Manchester United. Lebih banyak info selepas ini. Okey, Assalamualaikum. Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini kita akan kupas satu info ataupun satu berita berkaitan dengan Marcus Rashford ke AS Roma dan juga Manu Kone daripada AS Roma ke Manchester United. Okey, sebelum kita bermula, aku nak jumpa korang untuk tekan butang like, share dan subscribe dan pastikan korang tekan notification bell supaya korang tak terlepas dengan info-info terbaru dan kepada korang yang mungkin nak menyumbang secara direct untuk pembangunan channel ini, korang boleh scan QR code di sini. Alright. So, Marcus Rashford ditawarkan kepada AS Roma untuk mendapatkan Manu Kone. Adakah ini satu jalan keluar untuk Man United melepaskan Marcus Rashford? So, Marcus Rashford ke AS Roma. Adakah kelab seperti AS Roma sesuai untuk menjadikan satu destinasi untuk Marcus Rashford? Dan mengikut satu laporan yang terbaru, Man United dikatakan boleh menggunakan Marcus Rashford sebagai leverage untuk mereka mendapatkan Manu Kone daripada AS Roma. Tapi adakah benda ini betul-betul logik dan masuk akal? Ataupun Man United sekarang ni sebenarnya tengah terdesak, desperate untuk melepaskan Marcus Rashford yang mempunyai gaji yang sangat tinggi ni. Berdasarkan apa yang telah terjadi pada sebelum ini, Barcelona yang sebelum ini meminjam Marcus Rashford daripada Man United berhasrat untuk tidak meneruskan lagi pursuit dia untuk mendapatkan Marcus Rashford selepas mereka berjaya membeli Anthony Gordon daripada Newcastle. So, ini telah menyebabkan Marcus Rashford kembali ke dalam skuad di Old Trafford. Tapi, Man United sekarang memerlukan pemain tengah. Antara pemain yang dikaitkan dengan mereka adalah Manu Kone. Adakah Marcus Rashford ni boleh bantu mereka untuk mendapatkan Manu Kone? Kenapa Man United mahu Manu Kone? Okey, musim panas ini ataupun sama kali ini Man United memang nak reinforce semula bahagian midfield. Okey, mereka telah berjaya mendapatkan Youri Tielemans dan berjaya mendapatkan Andre Santos dan mereka target seorang lagi midfield untuk dibeli. Dan posisi yang mahu mereka tambah adalah pada posisi number 6 yang telah dikosongkan oleh Casemiro pada musim lepas. Dan antara pemain-pemain yang terlibat yang mungkin dikaitkan dengan Man United adalah Aurelien Tchouameni, Alex Scott dan juga Manu Kone. Kenapa Manu Kone? Okey, kalau kita tengok Manu Kone ni mempunyai fizikal yang bagus. Dia merupakan pemain yang agresif, very athletic dan kuat pada transition. Dan Manu Kone ini memang tick the boxes. Okey, kalau kita tengok dia memang boleh menang duel, boleh menang one on one situation, dia boleh protect defense line dan dia juga boleh membawa bola ke hadapan untuk launch transition dan dengan memberikan bola kepada pemain-pemain attacking. Jadi tak mustahil kenapa Man United mahukan dia. Tapi masalahnya adalah AS Roma mahukan 51 juta pound at least untuk mereka melepaskan Manu Kone. So nilai ini bukanlah nilai yang kecil, sebabnya Man United telah pun berbelanja sekitar 85 juta pound untuk transfer kali ini dengan membeli Andre Santos daripada Chelsea dan juga Youri Tielemans daripada Aston Villa. Dan untuk mengeluarkan nilai 51 juta pound untuk satu lagi midfield mungkin agak payah sikit untuk Man United. Sekiranya mereka berjaya melepaskan beberapa pemain lain, mungkin mereka boleh mempunyai peluang yang lebih cerah untuk secure deal untuk mendapatkan Manu Kone. Tapi dekat sinilah Marcus Rashford comes into the picture. Adakah Marcus Rashford boleh membantu Man United mendapatkan Manu Kone? Secara teorinya, sekiranya Man United offer Marcus Rashford sebagai swap deal untuk Manu Kone, Man United mungkin dapat mengurangkan nilai perpindahan Manu Kone dan juga dalam masa yang sama, AS Roma yang mahukan seorang left wing akan dapat seorang pemain left wing yang boleh dikatakan bagus untuk attacking mereka. So, nampak macam win-win situation untuk kedua-dua kelab. Tapi masalahnya, dia tidak semudah itu. Kenapa? Gaji Marcus Rashford yang besar. Okey, kalau kita tengok, gaji Marcus Rashford adalah sekitar 325,000 seminggu. Dan untuk mana-mana kelab, lebih-lebih lagi kelab di Serie A, nilai itu sangat-sangat besar. Kalau kita tengok dekat dalam dunia pun, tak banyak kelab-kelab di Europe yang mampu membayar gaji setinggi itu. Kalau aku boleh namakan 3 saja kelab yang mungkin sesuai untuk dia sertai, yang mampu bayar gaji dia, iaitu PSG, Bayern Munich dan juga Real Madrid. Selain daripada itu, mungkinlah kelab-kelab daripada Arab Saudi. Tetapi Marcus Rashford telah mengatakan bahawa dia mahu menyertai kelab-kelab besar di Eropah saja dan tidak berminat untuk berpindah ke Timur Tengah. So, secara logiknya perpindahan ini mungkin akan terjadi secara pinjaman sahaja.
Okey, tetapi dalam masa yang sama, Man United terpaksa membayar sebahagian daripada gaji Marcus Rashford sekiranya mereka berjaya memaksa ataupun memujuk Marcus Rashford menyertai AS Roma secara pinjaman. So, adakah ini membantu Man United untuk berjimat? Sikit, tapi dalam masa yang sama mereka hanyalah menangguhkan masalah mereka untuk mengeluarkan Marcus Rashford daripada kelab, dan ini mungkin akan ditangguhkan lagi kepada musim hadapan. Kenapa benda ini terjadi? Okey, kita recap balik. Barcelona tak nak beli dia sebab mereka sendiri tak mampu bayar gaji Marcus Rashford, dan mereka mengambil tindakan untuk membeli Anthony Gordon daripada Newcastle. So, ini memberi isyarat bahawa kelab-kelab besar ada yang nakkan Marcus Rashford, tapi the all superpower clubs tak mahukan dia setakat ini. Yang berminat mungkin Aston Villa, yang mana Rashford sendiri tidak berminat untuk sertai mana-mana kelab English dekat dalam Premier League. Dan masa yang sama, ramai yang tak mampu untuk bayar gaji dia. Sehingga setakat ini, tak ada kelab pun yang buat bidaan untuk Marcus Rashford. So, apa efek dia kepada Michael Carrick sebagai manager? Michael Carrick mempunyai satu situasi yang agak menarik, dan dia telah membuat satu kenyataan bahawa dia terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pemain yang berada dekat bawah bimbingan dia, dan itu termasuk dengan Marcus Rashford. So, Michael Carrick mengatakan bahawa dia tidak menutup pintu untuk Marcus Rashford, sebaliknya dia mahu membantu Rashford untuk improve lagi dia punya permainan, dan kemungkinan besar jika tak ada tawaran yang sesuai untuk Rashford berpindah, dia akan diintegrate semula ke dalam skuad utama Man United dan bersaing dekat situ. Tapi persoalannya, apakah hubungan Marcus Rashford dengan Man United akan pulih? Sebab kita tahu sebelum dia berpindah ke Barcelona, dia telah membuat satu statement terbuka yang mana dia mahukan challenge yang baru away from Man United. So, kalau dia masuk balik ke dalam skuad, adakah itu akan menimbulkan satu kegusaran antara dia dan juga hierarki di Man United? So, apa yang Man United perlu buat? Bagi aku, ada dua pilihan saja. Man United perlulah jual Marcus Rashford sekiranya mempunyai tawaran yang sesuai, ataupun pilihan yang kedua, kekalkanlah dia, bagikanlah dia satu lagi peluang di bawah Michael Carrick, dan kita lihat sama ada dia boleh mengembalikan semula prestasi dia yang dah hilang sejak sekian lama. Last kali yang dia perform pun aku rasa mungkin dalam 2 ataupun 3 season yang lepas. So, benda tu dah lama tak muncul. Kita berharap kalau Rashford kekal, dia dapat kembalikanlah prestasi dia. Adakah Man United perlu menggunakan Rashford sebagai rundingan ataupun leverage untuk mendapatkan Manu Kone? In one sense, boleh try. Kalau tak dapat, mereka perlu memberi ruang kepada Marcus Rashford untuk buktikan diri dia. Dan bagi aku, semua bergantung kepada satu perkara, Rashford. Kalau Rashford terbuka untuk join AS Roma dengan nilai gaji yang lebih rendah, why not? Tapi at the same time, kalau benda tu tidak terjadi, Marcus Rashford perlu membuat satu usaha dengan lebih tinggi dan membuktikan diri dia worthy as a Man United player. Kalau tidak, mungkin satu masa nanti Marcus Rashford dan juga Man United perlu berpisah untuk selama-lamanya. Okay? So, itu dia aku punya ulasan untuk video kali ini. Apakah pendapat korang berkenaan dengan Marcus Rashford, Man United dan juga Manu Kone? Korang boleh komen dekat bawah. So, itu saja untuk kali ini. Aku akan jumpa korang dalam next video. Bye-bye.